Berjaya gali hanyalah 17 karat deh. Aku akan tunjuk kenapa tidak berjaya deh. Kok jauh tu kalau tengok dengan hidung tak nampak. Kena tengok dengan mata deh. Dengan mata tu dia nampak nampak dia super. Kalau ni kat 17 boleh. Kalau tu enak 21. Lagu ni masa naik, masa Azai ni lagu naik. Assalamualaikum, selamat datang di channel Mak J. Okay, di video kali ini aku nak bawa ke anda tengok telaga 21 karat tu beli dan berjaya gali hanyalah 17 karat deh. Aku akan tunjuk kenapa tidak berjaya deh. Di kawasannya dia adalah kawasan gunung. Di kawasan gunung ni kalau ikut kita bimbang takut tanah kerah. Macam biasa, kalau kawasan tu kita tahu tanah, kita akan buka harga dua. Pertama harga biasa dan harga tanah kerah. Jadi kalau jumpa tanah kerah, bayar harga tanah kerah. Kalau jumpa tanah lembut, bayar harga tanah lembut. Design ni telaga ni dia mari. Macam biasa kita set masa. Lepas tu kita suruh hantar location. Lepas tu order karat. Jadi diikutkan kalau ikutkan karat ni bukan karat ajiding, tapi karat bawah sekali kepala karat tu beli dengan ajiding. Jadi dalam 20 karat tu dia beli di kawasan tu, dan karat lagi tu dia beli kepala karat dengan ajiding lah. Kepala karat tu dia lebar sikit, lebih kurang dalam seci ataupun setengah seci setengah gitu, supaya mudahlah kerja Zani telaga tu dia mari gali lagi. Zani telaga mari tu dia akan tengok dulu lah lokasi tu. Jadi tu dia kalau ikutkan dia tunjuk dah lokasi dia nak gali mana. Jadi Zani telaga ni dia tengok dulu taki haji, taki saliran mana dulu tempat tinggi. Tengok dulu di kawasan rumah tu. Lepas tu di kawasan rumah tepi JJ raya lah. Jadi kalau ikutkan ada setempat ya tok kawasan kayu tunggu gitu. Jadi Zaini telaga yalih lah. Yalih jauh sikit. Pasalnya di kawasan tu payah tadi jumpa tunggu-tunggunya kau gapo kau. Memang payah nak gali. Jadi esok sikit. Jadi alah kau lebih sikit. Pertama ni gali lebih kurang dalam 3 karat, termasuk 3 karat dalam bumi, 2 karat susun atas, bermasuk 5 karat lah untuk air tu saja. Sebabkan jumpa air tu, kita terpaksa Zani telaga terpaksa gali dalam 5 karat tu gali. Lepas tu ada air kena berhenti dulu disebabkan semi di bahagian tepi karat tu tak kering lagi jadi apabila takut kena air tu bocor lah. Pertama tu lagu tu lah deh. Tapi tanah biasa, mula-mula jumpa tanah biasa lah. Masuk ke hari kedua tu macam biasa, kita akan buat gilir lah. Jadi kita akan buat tarikh semula pula. Tarikh sebab kita ni Zani telaga ni bukan sikit lah, memang banyak ni kita. Memang setiap hari memang ada order dah set lah. Jadi kita set masa location ke apa. So kita akan buat gilir lah. So untuk hari kedua ni cuti. Dan kita buat lain lah tu. Jadi kita buat lah macam siap lah ke macam. Jadi lusa tu mari tu gali lebih kurang dalam susun belakang dalam 16 menuju payah. Jadi masa tu nya gali dalam keadaan guna enjin dalam keadaan guna enjin, tapi masa tu air tu luak lagi. Orang kata tak kuat lagi lah. Jadi guna enjin lah, gali dalam keadaan guna enjin dan di karat 12 karat lah susun masa tu. Enjin tu memang start mula kerja hinggalah gitulah sampai kering, stop betah, gali pula. Hari mari start enjin pula, press pula. Selesai untuk hari kedua 12 karat tu. Dan hari ketiga tu berjaya gali pula dalam 3 karat ataupun 2 karat setengah. Disebabkan di kawasan tu dia ada tanah liat, dia campur dengan habuk kayu. Jadi kalau tengok betul-betul tu dia bukan tanah liat pada mulanya tak. Dia memang habuk, dia stoker, dia mendak gitu. Dia terkumpul tu jadi satu. Orang kata tengok kok jauh tu, kalau tengok dengan hidung tak nampak. Kena tengok dengan mata deh. Dengan mata tu dia nampak lah. Nampak dia habuk kayu.
warna hitam gitu. Lepas tu boleh kita jumpa liat hitam. Lepas tu lama-lama kau hitam lah. So gali di kawasan tu memang jumpa habuk kayu, liat hitam. Masa tu air tu memang banyak dah. Kira mari tu memang pun dah air. Jadi disebabkan enjin kita boleh sedup lagi, enjin Zaini Telaga boleh sedup lagi, biar boleh gali lagi dalam. Dalam tu masa tu susun dalam 16 keret. So mari hari keempat ni ngelah dah. Hari keempat aku hari kelima ngelah ni. So nak gali lah ni. Nak gali ajak nak turun dalam 6 keret lalu nak cukup dia jadi 21 keret. Jadi gali lah. Hari keempat ni gali. Jadi galinya macam biasa, gali waktu enjin, sedup enjin apa air. Memang pada tu memang enjin tu start mula-mula hingga akhir. Memang sedup tu memang tak berhenti lah. Dalam keadaan horsepower atau throttle, full throttle. Jadi maksudnya kita pergi habis tedera. Jadi air tu banyak, memang banyak. Kalau boleh tengok situ memang air belandung lah kawasan tu. Dan kita pun buat benteng kat kawasan tu. Yang seluk sikit supaya air tu tak masuk dalam tu lah. Kalau masuk dalam tu jadi kau banyak air pula. Jadi sedup. Jadi masa tu Zaini Oyak air maintain dalam 3 keret. Air maintain. Jadi air tu dengan enjin tu sedup tu, tubik laju dah, air masuk laju dan air tu maintain 3 keret. Kalau ikutkan 3 keret ni sekat BB lah. BB. Jadi Zaini Telaga ni ada kelebihan sikit. Kelebihan dia boleh menyelah dalam keadaan air tinggi menyelah. Sebab tu Zaini Telaga ni dia kalau pasir tu setengah hari dulu dia buat lebih kurang 3 keret air ataupun 2 keret. Tapi Zaini Telaga ni dalam keadaan dia boleh menyelah, dia boleh buat dalam sikit. Sebagai contoh dia buat dalam 4 keret air ataupun 5 keret. Bergantung kepada kawasan tu mengikut pasir. Kalau pasir tu memang menyelah ambil pasir tu biasa. Kecuali kalau tanah kerah nak menyelah pula. Nak. Memang nak menyelah 3 keret kalau tanah kerah, air derah nak menyelah memang tak boleh. Jadi kita cerita pasal ni lah. So air memang derah. Masa tu kita full throttle pada air tubik derah, air pun masuk derah. Jadi nak turun lebih kurang dalam ikutkan nak turun dalam 6 keret, tapi berjaya turun lebih kurang dalam sekeret saja. Jadi kita tak atas tu jadi 17 keret. Jadi semasa gali tu, keret yang masuk keret 17 tu, waktu keret sekeret je boleh hari keempat tu disebabkan air derah. Jadi air pun naik lebih kurang 4 keret, air maintain pula. Ni batu tagan ni. Tagan. Batu lemak dekat. Tengok ni boleh tulis ni. K A R. Boleh tulis kan. Batu karang. Batu kerah. Batu kita gali nilai mulut masalah. Kali 5 keret nilai tak boleh lah, tak urut. Tak boleh. Lah ni kat 17 lah boleh. Kalau tu enak 21. Tapi kita akhir kamu tepi biga kita tutup tepi biga mula kalau kemarin boleh gali kembali kan. Tu enak. Jadi kita nak gali kat dulu mula kalau aku nak gali boleh gali. Cuma kita tutupnya tanah. Dan di kawasan tu dia tanah halik atas aja. Tanah lembut. Bawah tu dia kalah batu lada. Batu lada. Dalam tu dia ada satu sepihak warna merah. Jadi kalau warna merah tu dia boleh buat nulis pula. Batu yang kerah tu dia panggil karang, dia boleh buat nulis pula. Jadi kita nulis tu. Jadi tanah tu kerah. Jadi dalam keadaan air banyak, Zaini nak menyelah pula, penat. Memang enjin tu tak berhenti sampai kering minyak. Memang kering minyak. Start mula-mula kerja full throttle sampai habis kerja. Habis pun bagi tahu pada dia tu kita memang sekat ni boleh gali dah ni. Sebab nak gali kan air dalam keadaan tu hapus pala. Nak ambil kan tanah. So memang tak boleh gali dah. Memang air kawasan tu juga. Walaupun tak jiwa pasir. Ada setengah di kawasan tu yang jiwa pasir, ada setengah kawasan tu tak ada pasir. Ada pasir, tak ada pasir. Ada macam-macam. So mungkin ada tertanya, kenapa? Boring boleh gali dalam tak?
boring dia gali dalam keadaan air tak kering. Lagu ni dia kena air kering. Kena air tinggal 2 kerek ataupun sekerek baru boleh gali. Kalau lah boring tu dia menggunakan mata. Mata boring tu mesin ke main boring manual ke dah atas lah, ulah lah. Apa mungkin dia mau tahu mana. Sebab kita pun dulu pergi kat boring asal kita. Kita tahulah nak kata boring tu, kita tahulah sebab sedikit pasal boring tu. So gitulah dah. Jadi jangan nak compare lagu dengan boring, memang jauh lah. Lagu lebih banyak takungnya dia. Walaupun toho takungnya dia tu memang luah. Jadi tolak pasal tu boring tu. So lagu ni masa Azai ni lagu naik tu, tali tu, lebih kurang dalam 9 kerek air saja daripada 17 kerek lah. So duduk betah tu kita teri kerek bahagian 17 tu, moga berjaya waktu usaha dan kita teri atas tu jadi 17 tu. 9 kerek tu dan air naik pula. Naik air mencecah. Saya ikut kerek kosong hanya dapat lihat 6 kerek saja. Jadi bermasuk air 11 kerek saja air. Agak-agak anda dengan penggunaan rumah dengan 11 kerek air, kalau kita rasa memang tak luak. Memang tak luak. Jadi kita bagi ke customer ni suggestion. Jadi kita suruh dia guna dulu. Tapi syarat di kawasan tepi kerek tu, Zain ni telaga je tak kambuh. Jadi apabila semula-semula dalam keadaan andai kata kering telaga tu, tak boleh guna. Kering, Zain ni telaga tak kambuh lagi tepi kerek tu, tak seluk je. Jadi insya-Allah boleh gali pula. Pasalnya di bawah tu dia ada pala. Jadi apabila kita tutup dengan seluk tu, dia tak kambuh, tak pergi air kerek. Jadi semula-mula mari nak tambah tu, boleh gali lah. Kita akan cukuplah jadi 21 kerek lah. Jadi itu sahaja video untuk hari ni. Terima kasih yang mana sudah menonton, like video ni. Jumpa di video akan datang.